Lebih 1,000 ketua isi rumah KIR orang asli di pedalaman Gua Musang menerima bantuan daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakowa, Kelantan. Bantuan membabitkan lebih 19 tan bakul makanan disalur sejak 2 bulan lepas. Penghantaran dilakukan menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Selain helikopter milik Jabatan Bomber dan Penyelamat, ia berikutan kesukaran akses jalan perhubungan ke kampung terlibat termasuk pos Pasik yang menempatkan lebih 300 keluarga orang asli. Semasa banjir itu memang kawasan ini terputus hubungan kerana kalau kita lalu tadi dalam perjalanan tadi air melimpah hingga ke jabatan tu memang tenggelamlah, dan peringkat awalnya pihak NGO sudah menghantar 100 bakul kepada kampung ini sendiri dan kampung sekitar. Dan ini adalah daripada pihak kita lah. Sebab sebelum ini sudah ada bekalan dan kita mengambil masa untuk menghantar di kawasan ini. Turut menerima bantuan adalah penduduk Kampung Bering Lama, Kampung Bering Baru dan Kampung Belaj. Jadi saya berucap terima kasih pada media dan terima kasih pada YB dan pada Jakowa sekali lah. Saya terima kasih pada hari ini sudi datang pada kampung kami daripada Kampung Bering Lama. Sini ada 150 keluarga ke ataupun penduduk? Penduduk. Dari sini Kampung Bering Lama sampai ke Kampung Bering Baru. Lepas tu Kampung Belak, 3 kampung baru 310 penduduk. Perkampungan lain termasuk Perwa, Simpang, Ayong, Pasik, Sugi, Bayor dan Rejum.